Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aklan Sufi dari Kru TV PSS Sekolah Kebangsaan Bayan Baru, Pulau Pinang. Baiklah, boleh adik dan puan perkenalkan diri? Nama saya Nusra binti Muhammad Taufik. Baiklah. Saya Ibu Nusra, nama saya Puan Azrina. Baiklah. Adik cerita tentang apa tadi? Sang kancil dan sang harimau. Baiklah. Apa pengajaran cerita tu adik? Kita kena jadi pandai macam sang kancil. Adik suka membaca buku. Kenapa adik suka baca buku? Baca buku best sebab saya nak jadi pandai. Baiklah. Macam mana cara puan menggalakkan anak puan untuk menyertai pertandingan ini? Saya banyak beri mereka peluang untuk dengar sesi storytelling. Contoh tadi kan sebelum mula tu ada Uncle Nai kan. Saya banyak masukkan tu bila anak-anak tengok seronoknya pakcik tu masuk bercerita kan. Ceritakan kan. Jadi dia seronok, saya galakkan. Best tak kalau dapat ceritakan kat orang lain. Jadi mereka suka dan mereka jadi lagi yakin. Dan mereka seronok dan paling penting saya banyak allow pada mereka.